Berita baik kepada semua orang Penang dan yang berdekatan. Lepas ni kalau nak beli motor dekat mana-mana branch Telco Motor ataupun kalau nak beli motor dekat Honda Big Wing Georgetown, sebelum beli tu hampa boleh Roger saya dulu. Saya akan minta apa punya details, contohnya macam apa punya nama, apa punya number phone. Lepas tu saya akan forward dekat staff depa under saya punya recommendation. Apa yang hampa akan dapat adalah hampa akan dapat extra free gift voucher. Contoh kalau orang lain dapat 200, hampa akan dapat 250 hingga 300. Kalau orang lain dapat 300, hampa akan dapat 350 hingga 400. Bergantung pada model motor tu dan juga harga dia lah. Dan satu lagi, hampa juga akan dapat free merchandise daripada saya. So ingat lepas ni kalau nak beli motor, Roger. Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Anik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, first kali saya nak minta maaf lah kat hampa. Okay, sebab sejak ni memang video saya agak delay sikit. Saya memang tak buat video lah, memang lambat nak buat video. Bukan sebab apa, sebab pot review saya dah tak ada tau. Sebelum ni saya duk review dekat Masuri Court, dekat kawasan apartment tu lah kan, nampak tahu dekat kawasan parking tu. Tapi lah ni saya dah tak duduk itu lah. Lepas tu kalau nak review outdoor pun hampa tahu lah. Sekarang ni cuaca hujan kan, musim hujan, cuaca tak menentu. Saat panas, saat tiba-tiba hujan. Banyak kali juga lah saya dah review separuh jalan lah, tiba-tiba hujan lebat, lah terpaksa simpan barang, bungkus balik macam tu ya. Video pun burn lah. So hari ni saya nak try lagi sekali sebab nampak cuaca macam okey. Dan kepada yang masih baru dengan channel saya nak share sikit lah. YouTube channel saya ni berkonsepkan suka pemotoran. Jadi saya banyak buat video-video yang berkaitan dengan motor lah. Contoh macam video review, test ride, lepas tu kecerahan lampu dan juga top speed. Dan saya juga ada review helmet dan juga riding gears. So yang mana belum subscribe, hampa boleh tekan butang subscribe. Support sikit channel saya sampai 100k subscribers. Yeah boy. Alright, sebelum ni saya dah pernah review tau Honda CBR 650R yang V1 lah, versi lama tu. Yang tu pun bagi saya dah cukup padu dah lah. Tapi kali ni masuk pula abang dia. Bukan abang dia, silap. Masuk pula version baru, okey? Version baru versi 2025 iaitu Honda CBR 650R E-Clutch. So, kalau abang nak tahu apakah perbezaan antara yang version lama dan juga yang version baru ni, jom saya tunjukkan apa. Let's go. Ok guys, inilah dia Honda CBR 650R E-Clutch. Ini adalah version yang terbaru, okay, yang paling latest sekali, versi 2025. So saya akan buat apa walk around dulu. Okay, kita pusing sikit. Alalang tempat ni lapang elok kan. Okay, kita usah sikit keliling dia. Design kali ni nampak, bagi saya nampak lebih sporty lah. Okay, nampak lebih modern. Alright. Tapi walau macam mana pun bab-bab design apa semua ni dia bergantung pada minat dan juga cita rasa masing-masing lah. Ok, first kali kita akan sembang pasal enjin dulu. Enjin dia bersesaran 649cc, 4-stroke, 4 silinder, 16 valve, dual overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia ada 6 gear ataupun 6 speed dan dibekalkan dengan assist and slipper clutch. Motor ni juga menggunakan throttle by wire dan yang paling penting dia ada sistem baru iaitu sistem E-Clutch. E-Clutch ni untuk bagi hampa senang faham, dia adalah robot ni tau. Ibarat macam sebuah robot lah. Okay, satu additional punya kata device lah. Okay, dia macam sebuah robot yang kontrol hampa punya sistem transmission secara automatik. Tapi kepada yang tak biasa ataupun yang tak suka pakai E-Clutch ni, hampa boleh disable dia dekat dia punya pedometer. Tapi sekejap lagi saya akan tunjuk lah. Alright. Enjin dia mampu untuk menghasilkan 93.9 horsepower pada 12,000 RPM dan juga 63 Nm of torque pada 9,500 RPM. Macam ni lah rupa dia dari bahagian atas. Okay. Dia punya handlebar, side mirror apa semua. Alright, motor ni dia masih menggunakan kunci lagi macam biasalah. Okay, kunci dia macam CBR 250 juga, lebih kurang. Dan kalau nak start macam biasa, masuk kunci kat sini, pusing kunci ke kanan. Okey, pedometer pun akan menyala. Untuk pedometer dia pakai jenis TFT LCD full color yang bersaiz 5 inci. Cumanya untuk dia punya pedometer ni, sekejap lagi saya akan tunjuk dengan lebih detail lah. Okey, cara nak start macam biasa bila hampa dah pusing kunci ni, tekan je ignition switch ataupun starter. Dia punya starter dekat ni lah dia sekali dengan killer switch lah. Kalau yang ni killer switch, ni hampa enable balik dan kalau hampa nak start hampa tekan lah. Okey, enjin pun dah hidup. Jom kita dengar bunyi dia dulu.
Macam inilah bunyi dia bila dalam keadaan idle. Ni pula bunyi dari bahagian exhaust ataupun muffler. Kita cuba rem sikit. Tarik sikit. Oh, mantap bosku. Kita tutup enjin dulu. Okey, so jom kita tengok dia punya panometer dengan lebih detail. Panometer dia macam saya cakap tadi, dia pakai TFT LCD full color yang bersaiz 5 inci. Dia punya display pun macam-macam dekat sini. Okey, first kali ada ni lah speedometer, atas ni RPM, gear indicator, fuel gauge. Lepas tu yang ni kalau tekan button ni kan, kita tolak tepi. Dia ada lah speedometer, ada speedometer pula, apa ni, odometer. Okey, mileage. Lepas tu ni average fuel consumption per liter, trip A, trip B. Ni dia back to odometer lah. Okey, tapi kalau hampa pergi ke tepi ni, nampak tak? Dia ada macam-macam lagi. Okey, kalau kita pergi ke tepi ni, ni dia tunjuklah trip A dengan average fuel consumption per liter. Kita turun bawah, dia ada average consumption untuk trip A dan untuk trip B lah. Okey, so macam-macam lah dekat sini. Alright, kalau kita ke kiri balik, yang ni saya tak pasti apa dia. Yang ni fuel lah, yang atas ni saya tak pasti apa dia. Okey, ni setting. Kalau kita masuk setting ni, dia ada macam-macam juga. So ni dia punya function lah. Ada Honda E-Clutch untuk apa nak enable dengan disable. Kalau apa nak disable dia, apa guna joystick tu kan, masuk tekan belah kanan. Lepas tu nampak apa boleh on off lah. Kalau kita on off ni macam ni tengah on lah. Kalau kita bagi off dia, tekan bawah, dia ada bunyi tau. Maksudnya dia disable dekat bahagian sini. Kalau kita onkan balik, nampak? Dengar bunyi kan? So dia dah enable lah. Lepas tu hampa siap boleh setting lagi dia punya smoothness lah of the gear transmission tu lah. Okay, hampa masuk gear, drop gear apa semua tu kan, hampa nak dia rasa hard ke, medium ke, soft ke, dia punya kelembutan tu lah. So saya pakai dua-dua soft lah supaya lebih smooth kan. Okay, kita back balik. Yang ni shift point. Shift point ni bila hampa masuk gear, hampa tarik sampai 8000 RPM, dia akan keluar shift light lah, dia akan blinking lah, untuk sebagai reminder lah untuk apa masuk kepada gear yang seterusnya. Ok, kita back balik. Yang lain-lain, ni HISS ni biasalah. Lepas tu ni display lah untuk hampa punya brightness lah, background apa semua. Display type pun hampa boleh tukar juga. Ok, ada bar, circle. Ni simple. So ikutlah masing-masing punya kan. Brightness untuk auto ni, kalau contoh cuaca macam tengah panas terik kan, so dia akan bagi full lah. Nampak, dia akan eja bagi full, bagi cerah lah, baru hampa boleh nampak kan, baru tak silau. Tapi kalau cuaca tu macam gelap, brightness tu dia akan reduce sikit supaya tak terlalu bright lah, tak terlampau terang sangat. Kalau hampa nak bagi manual pun boleh juga. Manual hampa boleh adjust lah. Contoh hampa pergi tengah-tengah kan, dia akan fix kecerahan ni lah. Macam saya biar auto je supaya lebih mudah lah. Lepas tu ni tak ada apa, background, favorite info, favorite switch. Ini general macam biasalah, date and time, unit, language apa semua. Ok, panometer ni hampa boleh connect dengan phone hampa tau. Ok, tapi hampa kena download Honda Road Sync app. Lepas tu hampa kena pair, lepas tu hampa boleh connect lah. Cumanya hampa cuma boleh gunakan untuk navigation dan juga music je lah. Ok, yang lain-lain tak ada apa kot. Service, ini tak ada apalah, ini untuk maintenance apa semualah. Ok, seterusnya kita akan tengok dia punya switch pula. Ok, ni switch sebelah kiri lah. Ok, first kali dia ada passing light untuk apa nak alert kenderaan kat depan. Ok, then ni button untuk traction control, untuk apa nak enable dan disable secara manual lah. Ok, tapi sepatutnya hampa biar on je lah, baru lagi safety kan. Cuma kepada rider-rider yang lebih ekstrim, yang jenis suka spin tayar belakang ke apa tu kan, hampa rasa hampa nak disable, hampa boleh disable secara manual lah. Cara dia hampa tekan button ni lama-lama. Ok, tekan dahulu lama-lama. Nampak dia keluar tu, indicator tu. Maksudnya traction control dah off lah. Kalau hampa nak on balik, sama aja, tekan dahulu lama-lama. Ok, indicator tu hilang. So traction control dah on macam biasa. Dan ni joystick lah untuk hampa nak jog kiri kanan atas bawah apa semua. Ni dia punya button horn. Ok, lepas tu ni signal lah, signal kiri. Ok, signal kanan. Alright. Dan belah sini ada killer switch. Okay,
Killer switch dan juga starter. Lepas tu dekat bawah ni hazard light switch ataupun double signal. Okay. Alright. So hazard light switch tu kita akan biar on je. Jom kita tengok di bahagian depan pula. Okay, sini pun saya tunjukkan lah. Sini untuk clutch lever dia biasa, simple, basic je. Cuma untuk brake lever ni, brake depan ni dia adjustable. Okay, dia ada berapa step tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step untuk hampa adjust. Hampa nak dia grip macam mana lah. Macam ni lah rupa dia dari bahagian depan. Okay. Bagi saya design kali ni memang nampak lagi cantik lah. Saya suka. Nampak lagi moden dan lagi garang lah orang kata kan. Okay, so macam sekarang ni tengah lampu low beam. Sekejap kita try buka high beam pula. Ni low beam, ni high beam dia. Okay. Then ni dia punya signal lah. Okay, ni signal belah kanan motor ni. Ni pula signal belah kiri motor ni. Okay, lampu dia fully LED. Lampu depan, lampu signal depan, lampu belakang, signal belakang semua fully LED. Untuk suspension depan dia pakai upside down fork. Okay, upside down fork jenama Showa SFF BP. Apa boleh tengok kat sini? Nampak? Showa SFF BP, maksudnya Showa Separate Function Fork Big Piston. Dia punya diameter dia pakai 41 mm. Okay. Cuma personally kalau bagi saya lebih suka USD fork yang warna gold tau. Baru nampak lagi menonjol sikit lah. Tapi kepada mungkin kali ni dia buat bagi nampak low profile sikit kan. Dia tak mau terlampau striking sangat. So dia bagi warna hitam lah. Alright. Untuk brake caliper dia pakai jenama Nissin lah. Nissin 2 piston ataupun 2 port. Dan ada double disc. Okay. Disc brake dia ni diameter dia 310 mm. Kiri kanan lah. Dan dilengkapi dengan 2 channel ABS. Dia punya ABS tu hampa boleh tengok kat sini. Okay. Yang macam lubang-lubang tu lah, gerigi-gerigi tu. Rim depan dia saiz 17 inci. Tayar depan dia pula saiz 120/70. Rim belakang dia pun saiz 17 inci. Tayar belakang dia pula saiz 180/55. So tayar belakang dia ni lebih lebar dan lebih rendah lah berbanding dengan tayar depan. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc, ada ABS juga, dan juga brake caliper jenama Nissin 1 piston. Okey, ni lampu belakang dia. Okey, kita usah sikit lampu belakang dia. Dia punya signal dekat sini lah. Okey, signal dia dekat bahagian bawah ni. Cumanya saya tak boleh nak demo dia punya brake lah kat hampa. Sebab apa tau? Barang saya, baru ni saya PKL. Duduk hotel apa semualah. Barang saya punya tripod, saya punya gimbal, saya tertinggal kat hotel tau. Tak ada nak pergi ambil lagi. So ni memang saya boleh review seadanya je lah. Okay? Harap hampa tak kisah lah. Untuk suspension belakang dia menggunakan monoshock. Dan monoshock ni adjustable untuk preload. Apa yang bestnya dengan motor ni adalah dah lah ada sistem e-clutch. Siap dengan quick shifter lagi guys. Nampak tu? Okay? So cuba bayangkan lah. Dia ada quick shifter, dia ada sistem e-clutch. So memang masuk gear, drop gear, tak payah tarik clutch langsung. Kalau quick shifter saja, hampa boleh guna, hampa memang tak payah tarik clutch untuk masuk gear, drop gear. Kalau yang with auto blipper lah. Cumanya quick shifter hampa cuma boleh guna waktu high RPM sahaja, atas pada 7000 RPM lah. Tapi bila adanya sistem e-clutch ni, walaupun RPM rendah kan, RPM dalam 2000-3000 RPM pun still boleh masuk gear dan drop gear tanpa tarik clutch. Cumanya untuk cara tunggangan tu nanti saya akan demo kat hampa dalam video test ride yang selepas ni lah. Fuel tank dia pula berkapasiti 15.4 liter. Cara nak isi minyak macam biasalah, hampa buka cover ni, okey, masukkan kunci kat dalam lubang ni. Pusing ke kanan, angkat je lah. Okey, lepas tu lepas dah habis settle isi minyak apa semua, hampa just tutup dan tekan sahaja. Cabut kunci, tutup cover, settle. Seterusnya jom kita tengok dia punya seat pula. Okey, ni bahagian belakang dia lah. Okey, bahagian belakang dia ataupun dia punya seat. Jadi dia separate lah, dia ada untuk rider dan juga untuk pillion ataupun penumpang belakang. Dan bahagian ni hampa boleh buka. Okey, cara dia hampa masukkan kunci dekat dalam lubang ni. Nampak ada lubang kat sini. Lepas tu masukkan kunci, pusing ke kanan. Cuma gelap sikit lah. Ni boleh nampak kot. Okey, pusing ke kanan. Cumanya hampa kena dua tangan lah bila hampa dah pulai kunci tu. Sambil-sambil tu hampa kena cabut benda ni lah, tarik ke belakang. Saya buka dulu, sekejap lagi saya tunjuk kat hampa. A few moments later. Okey, so macam ni lah rupa dia di bawah dia punya seat tu.
Okay, seat dia saya dah buka dah. Okay, saya letak situ. So first kali hampa akan dapat ni lah, owner's manual. Okay, kita letak sini dulu. Then dekat dalam ni dia ada tools. Kalau hampa nak buka, hampa buka je getah ni. Nampak dia ada getah tu kan. Okay, buka getah ni. Lepas tu hampa cabut lah tools ni. Okay, letak tepi dulu. So basically macam ni lah dia punya ruangan di bawah seat dia. Dia tak besar sangat, tapi kalau untuk sport bike boleh dikatakan not bad lah kan. Luas dah juga. Lepas tu dalam ni dia ada USB charging port, nampak? Okay, dia ada USB charging port. Okay, cara nak simpan seat ni balik kan, cara nak tutup dia balik pun senang je. Dia ada dua hook kat sini. Sini satu, sini satu. Hampa masukkan, okay, airline dia. Lepas tu ketuk-ketuk sikit bahagian belakang ni. Lepas tu settle. Motor ni berat dia 209 kg. Dia punya seat height pula adalah 810 mm. Macam saya dengan ketinggian 164 cm bila saya naik motor ni, overall masih okey, masih sampai lagi. Cuma kaki tu kena ginjat sikit lah kan. Tapi masih boleh handle motor ni dengan baik. Dan satu lagi, sebab saya tak bawa tripod hari ni, saya tak ada tripod, tertinggal dekat hotel tu. So saya tak boleh nak payung gambar lah. Saya tengah duduk atas motor kan. Tak apa, dalam next video nanti saya cuba untuk cover balik lah. Dia punya wheelbase pula adalah 1450 mm. Motor ni didatangkan dengan dua pilihan warna. First kali adalah warna hitam. Dan yang kedua adalah warna ni lah, iaitu warna merah. Harga motor ni bermula daripada RM49,999. Tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Kepada orang-orang Penang dan yang berdekatan, kalau hampa nak beli motor ataupun nak survey motor, nak main cuci mata, tengok-tengok dulu pun boleh, tak ada masalah. Hampa bolehlah datang ke Taikon Motor HQ Georgetown dekat Jalan Datuk Keramat. Kedai dia memang besar, ada aircon apa semua. Servis dia pun memang tip top. Staff dia memang semua friendly. Dan yang paling penting, harga dia insya-Allah berpatutan. Okay guys, sebelum saya mengakhiri video ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak kat hampa, okay, yang mana yang support YouTube channel saya daripada dulu sampai sekarang. Thank you so much. So keep on support supaya saya dapat sampai 100k subscribers. Dan yang pasal tak ada port ni, jangan risau. Saya sebenarnya dalam proses tau, tengah buat mini studio. Okay, dekat belakang rumah saya lah. Tapi makan modal kan, puluh-puluh K kat Cuma yang saya harap lah, dengan effort saya ni kan, dengan modal yang saya dapat keluar ni, saya harap berbaloi lah. Saya harap hampa boleh keep on support supaya saya lebih berjaya pada masa akan datang. Okay guys, so rasanya sampai sini video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.